Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke forum berbicara ilmiah pada hari ini yang bertemakan AI sebagai sokongan, bukan plagiat. Saya Muhammad Alim bertindak sebagai moderator bersama dua panelis pada hari ini, iaitu saudara Anik dan juga saudara Hazwan. Forum kita pada hari ini akan membincangkan dua perkara utama, iaitu kita akan meneliti satu artikel daripada Harian Metro yang bertajuk Penuntut Universiti Perlu Jadikan AI Sebagai Sokongan, Bukan Plagiat. Artikel ini membicarakan bagaimana kecerdasan buatan AI digunakan oleh pelajar universiti dan cabaran etika yang timbul. Yang kedua, kita akan mengenali tokoh bahasa yang tersohor tanah air, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim yang banyak berjasa memartabatkan bahasa Melayu di peringkat nasional. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Baik, saya mulakan dengan soalan kepada saudara Anik. Artikel ini mempunyai struktur penulisan yang jelas dan berlapis. Boleh Anik jelaskan bagaimana penulis mengekalkan keutuhan wacana dalam menyampaikan mesejnya? Okay, terima kasih Tuan Moderator Alif. Artikel ini menonjolkan keutuhan wacana yang mantap melalui 3 lapisan utama, iaitu pengenalan isu semasa, yang kedua pandangan pakar dan kesimpulan moral. Penulis memperkenalkan isu peningkatan penggunaan AI di dalam kalangan pelajar. Kemudian memetik pandangan Profesor Madya Dr. Zuraidah Abdullah dari Universiti Malaya dan akhirnya menutup dengan saranan supaya pelajar mengamalkan etika dalam tugasan. Penanda wacana seperti oleh itu, namun, selain itu digunakan secara konsisten untuk menunjukkan hubungan idea. Inilah yang menjadikan teks itu mudah diikuti dan tetap kohesif. Menarik Anik. Jadi struktur ini bukan sekadar memudahkan pembaca, tapi juga menunjukkan disiplin penulisan yang berkesan. Jadi Hazwan, adakah saudara bersetuju bahawa penyusunan wacana yang baik membantu menyampaikan nilai moral dengan lebih jelas kepada pelajar universiti? Ya, betul Tuan Moderator Alif. Artikel ini memang disusun dengan jelas dan berpaksikan logik. Dari masalah kepada penyelesaian, ia membentuk kesinambungan idea yang lebih tersusun. Gaya penulisan yang bersahaja tetapi berisi membuatkan mesej lebih mudah diterima oleh golongan-golongan muda. Saya setuju. Ini membuktikan bahawa dalam penulisan ini bukan isi sahaja yang penting, tetapi juga cara idea disusun agar pembaca faham dan terkesan. Baik, kita teruskan kepada aspek seterusnya, iaitu sumber rujukan. Artikel ini memetik pandangan Prof. Madya Dr. Zuraidah Abdullah, seorang ahli akademik dari Universiti Malaya. Jadi, saudara Anik, adakah penggunaan satu sumber seperti ini mencukupi bagi artikel yang berunsurkan ilmiah? Okey, baiklah. Pada asasnya, penggunaan satu sumber pakar memang memberi kredibiliti kepada artikel, terutama apabila sumber itu datang dari tokoh akademik yang berpengalaman. Namun, dari segi keutuhan ilmiah, penulis boleh menambah satu atau dua pandangan lain untuk menunjukkan keseimbangan pendapat. Walaupun begitu, rujukan kepada Dr. Zuraidah sudah cukup untuk menonjolkan autoriti dan tanggungjawab moral dalam penggunaan AI. Betul Tuan Anik.
Mungkin kerana bentuk artikel media lebih ringkas, jadi satu sumber utama dianggap mencukupi. Jadi Hazwan, bagaimana pula saudara melihat penggunaan sumber pakar ini dari sudut kepercayaan pembaca? Pada pandangan saya, bila penulis menggunakan sumber akademik, ia boleh menambah keyakinan pembaca terhadap mesej yang disampaikan. Pembaca akan rasa bahawa pendapat yang disampaikan bukanlah sekadar pandangan peribadi, tetapi hasil daripada ilmu dan pengalaman seseorang pakar. Saya juga dapat melihat gaya artikel ini adalah dalam bentuk profesional dan bebas bias, iaitu hanya memberi panduan dan peringatan kepada para pelajar. Menarik juga. Jadi artikel ini bukan hanya menyampaikan maklumat, tetapi juga membina kepercayaan melalui integriti sumber. Sekarang kita memasuk kepada aspek yang lebih penting dalam penulisan, iaitu kejelasan dan gaya bahasa. Jadi saudara Anik, bagaimana pula dengan gaya bahasa penulisan dalam artikel ini membantu menyampaikan mesej dengan lebih efektif? Okey, baik. Gaya bahasa yang digunakan oleh gaya penulisan yang digunakan dalam artikel untuk membantu penyampaian mesej secara lebih efektif ialah dengan menggunakan gaya bahasa yang lebih mudah, moden dan bersesuaian dengan audiens muda. Penulis tidak menggunakan istilah teknikal yang rumit, sebaliknya menerangkan maksud seperti AI ini sebagai alat bantu pembelajaran dengan jelas. Penulisan juga menggunakan gaya yang persuasif, iaitu mengajak pembaca berfikir dan bukanlah memaksa. Ini menjadikan penyampaian mesej itu lebih berkesan. Saya setuju Anik. Sebab kalau penulis terlalu ilmiah, sudah tentu pelajar akan lebih sukar untuk memahami isu sebenar artikel tersebut. Jadi Hazwan, apa pendapat saudara berkaitan dengan kesesuaian gaya bahasa ini untuk media pendidikan? Saya rasa gaya seperti ini sangatlah sesuai. Ia menunjukkan bahawa bahasa akademik tidak semestinya selalu membosankan. Penulis menggunakan penanda wacana dan struktur ayat aktif yang menjadikan bacaan mengalir dan dapat difahami dengan baik. Ini boleh dijadikan contoh oleh para pelajar dalam menulis esei akademik mereka sendiri. Hebat tu Hazwan. Jadi dari segi kejelasan dan gaya bahasa, artikel ini berjaya menggabungkan kesantunan dan keilmian tersendiri. Baiklah, kita ke bahagian yang seterusnya bagi artikel ini yang berkaitan dengan nilai dan pengajaran. Jadi saudara Anik, apakah nilai penting yang boleh kita pelajari oleh para pelajar daripada artikel tersebut? Okey, baiklah. Antara nilai penting yang boleh pelajar pelajari daripada artikel ini terutamanya ialah integriti dalam akademik. Pelajar perlulah jujur dan bertanggungjawab dalam menyiapkan tugasan. AI ini boleh membantu, tetapi jangan sampai menggantikan daya fikir manusia. Iaitu apabila kita berharap 100% kepada AI dan hanya melakukan kerja secara salin dan tampal sahaja. Mohon mencelah, saya ingin menambah sedikit. Nilai kejujuran dan accountability juga perlu ditekankan. Artikel ini mendidik kita untuk seimbang antara kemajuan teknologi dan nilai moral. Dalam arti kata lain, teknologi tanpa etika boleh jadi ancaman kepada keaslian sesuatu ilmu. Bagus tu Azwan, saya suka ayat tersebut, iaitu teknologi tanpa etika adalah ancaman kepada ilmu. Jadi 1, 2, 3. Bagus tu Azwan, saya suka ayat tersebut.
teknologi tanpa etika adalah ancaman kepada ilmu. Jadi rumusan bagi bahagian ini, artikel ini bukan sekadar memberi amaran, tetapi juga bagus. Saya suka ayat itu Hazwan. Teknologi tanpa etika adalah ancaman kepada ilmu. Jadi rumusan bagi bahagian ini, artikel tersebut bukan sekadar memberi amaran, tapi juga membentuk kesedaran bahawa pelajar mesti berilmu dan berintegritas. Bagus, saya suka ayat tu Hazwan. Teknologi tanpa etika adalah ancaman kepada ilmu. Jadi rumusan bagi bahagian ini, artikel ini menjelaskan bahawa bukan sekadar memberi amaran, tetapi juga membentuk kesedaran bahawa pelajar mesti berilmu dan berintegriti dalam dunia digital. Sekarang kita beralih kepada tokoh bahasa yang tersohor di negara kita, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Ni Safiah Karim, seorang wanita yang sangat berjasa dalam dunia bahasa Melayu. Jadi saudara Anik, boleh kongsikan sedikit tentang latar belakang beliau? Okey, baiklah. Saya akan menceritakan serba sedikit tentang latar belakang Profesor Emeritus Datuk Dr. Ni Safiah Karim. Okay, beliau ini dilahirkan pada tahun 1939 di Kota Baharu, Kelantan. Beliau ialah seorang ahli linguistik. Beliau dilahirkan pada tahun 1939 di Kota Baharu, Kelantan. Beliau ialah seorang ahli linguistik, penulis dan pendidik yang terkenal. Beliau juga berkhidmat di Universiti Malaya dan menjadi Ketua Jabatan Bahasa Melayu. Beliau juga dikenali kerana memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Okey. Menarik tu Hazwan. Menarik tu Ani. Jadi beliau bukan sekadar pendidik, tetapi juga pejuang bahasa yang gigih. Saudara Hazwan, boleh jelaskan tentang latar belakang pendidikan beliau yang hebat itu? Sudah tentu Tuan Moderator Alif. Dr. Ni Safiah Karim memiliki ijazah sarjana muda sastra dari Universiti Malaya. Kemudian beliau menyambung pengajian di University of London bagi peringkat sarjana. Beliau berjaya memperoleh ijazah Dr. Falsafah PhD dari University of Edinburgh dalam bidang linguistik. Kejayaan akademik ini menunjukkan beliau seorang yang sangat berdedikasi terhadap ilmu bahasa. Hebat sungguh perjalanan akademik beliau. Ini menunjukkan kesungguhan dalam menimba ilmu, bukan sahaja di peringkat tempatan, tetapi juga antarabangsa. Mari kita bincangkan sumbangan beliau terhadap bahasa Melayu. Jadi saudara Anik, apakah sumber utama Ni Safiah Karim? Okey. Baiklah, sumbangan utama Datuk Dr. Ni Safiah Karim ialah beliau merupakan salah seorang penulis utama buku Dewan Tata Bahasa. Penulis utama buku Tata Bahasa Dewan. Rujukan paling penting bagi pelajar dan guru bahasa Melayu yang digunakan hingga kini. Beliau juga aktif dalam penyelidikan linguistik, menulis ratusan artikel serta menjadi jurucakap penting dalam isu pemartabatan bahasa Melayu di pelbagai peringkat. Saya ingin menambah sedikit. Beliau juga pernah menjadi Presiden Persatuan Linguistik Malaysia dan memainkan peranan yang sangat penting dalam menggerakkan dasar bahasa di negara kita. Selain itu, beliau banyak menulis makalah yang mendidik masyarakat tentang kepentingan bahasa baku dan kesantunan dalam berbahasa. Sungguh besar jasa beliau. Beliau bukan sahaja mengajar, tetapi membentuk pemikiran bahasa Melayu yang moden. Jadi kalau kita lihat dari segi kepribadian,
Apa nilai yang boleh kita contohi daripada beliau, Anik? Di Kulapang tu betul. Okey. Baiklah. Yang dapat saya lihat dan dapat kita contohi daripada beliau ialah nilai disiplin dan ketekunan beliau yang sangat kuat walaupun menghadapi cabaran dalam memperjuangkan bahasa Melayu. Beliau tidak pernah berundur. Ini menunjukkan semangat cinta akan bahasa ibunda beliau yang sangatlah luar biasa. Saya pula sangat kagum dengan kebijaksanaan dan kesantunan beliau dalam berbahasa dan menyampaikan sesuatu pendapat. Walaupun tegas memperjuangkan bahasa Melayu, beliau tetap sangat berhemah dan rasional. Itulah contoh tokoh ilmuwan sebenar dan boleh dijadikan contoh pada generasi kini. Ya, benar Hazwan. Tokoh seperti ini menjadi cermin kepada generasi muda dalam menghargai bahasa dan identiti bangsa. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung forum kita. Daripada perbincangan kita hari ini, kita dapat simpulkan dua perkara penting. Yang pertama, artikel AI sebagai sokongan bukan plagiat, mengajar kita tentang keutuhan wacana, etika, kejelasan dan nilai integriti dalam pembelajaran. Manakala tokoh Nik Safiah Karim pula memberi inspirasi tentang perjuangan-perjuangan beliau, ilmu dan juga serta sumbangan terhadap kemajuan bahasa Melayu sehingga kini. Jelas sekali ini menunjukkan bahawa teknologi dan bahasa mempunyai satu persamaan di antara satu sama lain, iaitu kedua-duanya perlu digunakan dengan bijak dan beretika. Saya, Muhammad Alif, sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada saudara Anik dan saudara Hazwan di atas pandangan yang bernas, dan kepada semua penonton kerana memberi kami peluang untuk mengadakan forum ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zas.